orang nampak kerja overseas ni memang best. Tapi yang tahu penat cuma aku. Kalau beli makan ni cukup ke sampai hujung? Tak apalah, Maggi dulu. Raya jauh lagi kot. Hello adik. Adik okey kat sana? Okey je, Mak. Kerja okey. Alhamdulillah. Kamu ada bonus ke tahun ni? Ada sikit, Mak. Mak terfikir nak buat gigi palsu sebelum Ramadan. Sebabnya mak rasa senang sikit mak nak terawih, mak nak mengaji. Kalau tak, sebutannya tak betul adik. InsyaAllah, Mak. Nanti adik transfer. Okey dek, mak letak dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Duit boleh cari, tapi senyuman Mak. Alangkah baiknya kalau menang. Ya Allah, gembiranya. Ini klinik gigi kan nak? Acik ada appointment lah nak. Nama apa tadi nama? Yamna Hassan. Alhamdulillah ya Allah, syukurnya. Aku dah ada gigi baru ni. Sekejap lah nak bagi tahu adik lah. Mana pula nombor adik ni ya? Adik, terima kasih bagi mak hadiah gigi baru. Mak happy sangat tau. Mak happy, cukup dah bagi adik. Nak call adik lah. Lama tak borak ni. Mana nama adik? Okey. Adik, kamu tak balik ke raya nanti? Kerja banyak lagi, Mak. Dah siap nanti adik balik, okey? Jangan lupa balik ya nak. Bagi tahu mak nanti. Ya, adik tahu. Dah siap kerja nanti, adik bagi tahu Mak. Hai Cik, kami daripada Data Wisecare dan saya nak maklumkan kepada Cik bahawa Cik adalah pemenang utama kempen Raya Ready Smile. Tanya Cik. Indahnya raya di desa dengan senyuman ibu tercinta.